Hai, salam Madani, salam bersama Angka Kentang, selamat sejahtera. Kita kembali kepada episod yang kedua podcast HRC Kongsi bersama Uncle Kentang. Tajuk untuk kali kedua ini, episod kedua ni adalah stroke versus TBI. Adakah stroke versus TBI? Adakah mereka bersama atau serupa? Dan pentingnya sedaman koordinasi. Jom, kita hari ini ada dua pakar dalam perkara ini. Bersama kita di studio hari ini adalah Encik Muhammad Nazri. Ya, saya. Lebih macam ustaz punya muka lah. Lepas tu yang cantik ialah Puan Harun Nizah. Ya, saya. Binti Sabran. Saya tanya dia, adakah orang Jawa? Dia kata, no. Biar panjau. Panjang. Dari unit fisioterapi HRC. Selamat datang dan kita akan bincang untuk pendekatan ilmu kepada kita punya audience. Saya nak tanyalah. Saya nak bincang hari ini stroke dan traumatic injury dan kenapa senaman koordinasi semasa duduk dan berdiri penting dalam proses pemulihan. Boleh terangkan? Okey, Assalamualaikum. Terima kasih jemput kami berdua untuk slot pada hari ini. So, saya akan cerita sikit mengenai stroke. So, stroke ni ada dua jenis. So, dua jenis ni, yang pertama adalah stroke iskemik. Maksudnya stroke iskemik ni lebih kepada salur darah tersumbat. Okey, yang kedua adalah stroke hemorrhagic. Stroke hemorrhagic ni maksudnya salur darah tu pecah. So, bila otak ni kekurangan oksigen, sel-sel otak ni akan terjejas. So, bila dia terjejas, dia rosak, and then pesakit tu akan mengalami lemah sebelah badan. Mungkin muka pun akan herot dan sukar untuk bercakap lah. Untuk masalah TBI, Cik Nazri akan kongsi apa itu TBI lah. Baik Nizah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada Angka Kentang. Terima kasih menjemput kami dari unit fisioterapi HRC. Di HRC sebenarnya ada satu unit dipanggil ABI, Acquired Brain Injury, dan di bawah ABI itu Acquired Brain Injury adalah salah satu bidang adalah Traumatic Brain Injury, TBI. TBI bermakna bila kecederaan berlaku kepada otak disebabkan oleh direct impact kepada otak itu sendirilah. Contohnya bila ada berlaku kemalangan jalan raya, kena hentakan yang kuat kepada kepala, direct impact lah, biasanya direct impact yang merosakkan pada tisu sendirilah, tisu otak sendiri, menyebabkan ada bengkak otak akan membengkak. Ya. Otak membengkak dan menyebabkan ada tekanan kepada otak. Dalam otak lah. Dia pressure otak pada brain tu lah. Ya. Jadi saya pun difahamkan dia memang bila brain injury ni dia akan melibatkan banyak benda-benda yang sangat orang kata impact to the person punya performance, pertuturan, percakapan, semua tu kan. Okey, selepas Cik Nazri dengan Puan Harun ni pulihkan pesakit, bila pesakit dah stabil, apakah langkah fisioterapi untuk bantu mereka pulih sepenuhnya? Okey. Untuk pesakit yang mengalami masalah lemah sebelah badan, selalunya dia akan ada masalah ada masalah balance dengan koordinasi. So selalunya orang akan cakap pasal balance, seimbangkan badan. Tapi kebanyakannya akan kurang untuk lakukan
senaman koordinasi lah. Sebabnya senaman ni penting disebabkan oleh pesakit yang mengalami stroke ataupun TBI ni, dia akan sukar untuk mengawal pergerakan badan. Contohnya tangan dengan kaki akan bergerak dengan tidak sekatalah. Sepatutnya kalau kita berjalan kaki kanan, tangan kiri yang akan keluar. Bila kita nak berjalan kaki kiri, tangan kanan yang akan keluar. Tapi bila otak ni dah cedera ataupun otak ni dah ada masalah, pergerakan tu akan terganggu. So langkah ni akan jadi tak stabil lah. So latihan koordinasi ni memang bagus untuk dia belajar balik, otak belajar balik macam mana nak kontrol ataupun nak kawal balik pergerakan tersebut. Saya sebenarnya saya pernah menjadi seorang orang kata pelatih polis lah. I pun tak tahu masa tu kita bergelak bersama. Sebab koordinasi tu dia tak pandai kawat, bukan dia tak boleh betul retune dia punya gerakan tangan, gerakan kaki. Betul. Saya rasa itu satu baru saya tahu sekarang ada sebab dia. Ada sebab. Brain kan. So daripada brain, dia kiri dia keluarkan kiri, dia keluarkan kiri. Kanan sekali. Dia tak boleh organize balik. Dia tak boleh organize. Jadi kita hari ni kita juga ada kan latihan yang begitu kan. Nanti betul. Puan Hairul akan tunjukkan dengan Puan Nasri, Cik Nasri akan tunjukkan cara-cara koordinasi tu kan. Nanti tapi kita akan bersamalah. Hai, saya Puan Niza dan teman saya hari ini adalah Cik Atira. So hari ini kita nak tunjukkan senaman koordinasi yang boleh dilakukan di rumah. Antara senaman-senaman yang boleh dilakukan adalah antaranya dalam keadaan duduk dan berdiri. So kita akan buat dalam keadaan duduk dahulu. So yang pertama kita akan boleh duduk dekat hujung kerusi. Tegak. Angkat kaki kiri dan kaki kanan secara berselang-seli. Ia untuk mengajar ataupun melatih pesakit supaya pandai untuk mengangkat kaki kiri dan kaki kanan semasa berjalan nanti. And then yang kedua, sentuh kun kaki kanan dengan kaki kiri secara berselang-seli. Ini untuk mengajar pesakit untuk melihat ketepatan kaki dan koordinasi pergelangan kaki. Untuk berdiri kita boleh juga sama je. Okey, kita akan minta pesakit kita untuk sentuh kun di hadapan menggunakan hujung jari kaki. Dan yang seterusnya, senaman yang terakhir semasa berdiri adalah melangkah halangan. So kita minta Cik Atira di hujung dan minta pesakit untuk melangkah ke depan, kaki kiri dan kaki kanan, supaya pesakit boleh belajar macam mana untuk menyusun pergerakan dan melangkah dengan lebih tepat. Terima kasih. Sebelum kita beredar daripada studio, kita ada nak juga pesanan-pesanan daripada orang terror lah. Orang yang baik-baik ni. Kita mulakan dengan Cik Nazri dululah. Cik Nazri boleh bagikan apa-apa pesanan pada mereka? Baik. Untuk senaman koordinasi, sebenarnya di mana-mana jenis senaman pun yang paling penting adalah cara yang betul. Sebab tu kita buat share perkongsian hari ini adalah untuk memberi info berkenaan untuk membuat senaman cara yang betul dan yang tepat, supaya bila cara yang salah kita tak tercapai apa maksud kita buat exercise tu lah. Dan yang kedua, secara regular. Senaman kena ada regularity, senaman kena ada pelaziman, kena latih to be. Dia kena buat repetition yang banyak. Pertama untuk kesenaman koordinasi, perlukan lebih banyak latih to be. Untuk diulang-ulang supaya benda itu akan menjadi kemahiran, membentuk kemahiran. Sebab semua pergerakan perlu ada kawalan lah yang dipanggil dalam koordinasi itu bentuk kawalan pergerakan. Jadi perlu banyak repetition ataupun pengulangan untuk membuatkan dia mahir lah. Dari situlah kita dapat membentuk pergerakan yang sempurna. Boleh tak sebenarkan saya cerita sedikit pasal jangan putus asa tu? Okay. Betul? Ataupun rajin bersenam tu. Okay. Saya ada satu kawan. Selalu macam tu lah. Masalah utama dia putus asa lah. Saya ada satu kawan. Saya cakap terus terang. Dia daripada PPD. Pendidikan lah. PPD. Dia stroke. Dan berada dalam keadaan sangat teruk. Stroke. Orang kata lumpuh satu badan.
Tapi hari ini beliau bertugas di PPD lagi, daerah Petaling. Dan beliau boleh naik motor, beliau boleh bergerak sebagai seorang pejabat awam biasa, beliau boleh pergi solat, beliau masih menguruskan jenazah. Menguruskan jenazah. Dan ini saya beritahu salah satulah sebab Tuhan sayang kita. Betul. Yang kedua yang penting fisioterapi, latihan-latihan yang tuan-tuan dan perempuan kemukakan tersebut. Kita melihat mereka ni berhati baik. Dan kalau mereka ni nak pulihkan kita bukan ayah dan mak mereka pun. Tapi mereka tak pernah, Cik Nazri pernah tak? Kata tak nak bagi latihan, malas mau jawab dia orang. Ada? Sebenarnya bila kita melihat pesakit kita ada kemajuan, sebenarnya satu kepuasan pada diri kita. Ia kita menjadi lebih betul motivasi lah untuk membuatkan kerja kita sehari-hari macam tu. Ya penonton, kamu dengar daripada suara ustaz ni, ustaz lah panggil ustaz lah. Muka macam ustaz, saya panggil ustaz. Cik Nazri. Mereka ni berkecimpung dalam rehabilitasi. Dan if they see that their patient can walk, can move as usual, saya rasa itu kepuasan hati. Kepuasan untuk kami, kepuasan untuk pesakit juga. Sebab dekat HRC kita mengamalkan, kita tanya patient tu apa goal dia dulu, and then kita akan beritahu apa goal kita juga, and then kita sama-sama berjalan menuju ke goal yang sama lah. So selalunya pesakit dekat HRC ni dia dah tahu dah apa yang dia perlu buat, apa yang dia perlu lakukan dekat rumah. Sebab every time dia datang, setiap kali dia datang balik, memang kita akan check balik apa yang dia dah buat tu betul ataupun tidak betul, and then apa benda yang kekeliruan yang dia dah ada dalam diri dia akan share dengan kami, supaya bila kita berjumpa dengan doktor pakar dan ahli-ahli yang lain, kita akan share apa lagi yang kita boleh tolong dengan pesakit ni supaya dia boleh lebih maju. Daripada dia baring, dia boleh duduk, daripada duduk dia boleh berjalan, and then seterusnya boleh melakukan kerja harian ataupun pulang ke kerja balik lah. Baik. Jadi penonton, kita telah sampai ke pengakhiran episod ini. Saya harap kita sama-sama dapat, sebelum kita beredar, apakah tanda-tanda stroke? Boleh tak Puan ataupun Cik Nazri beritahu? Okey, untuk tanda-tanda stroke, kalau yang orang awam selalu perkatakan adalah permata lah. Permata tu yang kita selalu sebut dengan pesakit-pesakit ataupun orang awam adalah PE adalah untuk pening ataupun rasa tak stabil, R untuk rabun ataupun lebih mudah kata masalah penglihatan lah. Okey, M untuk bahagian muka herod ataupun sengit sebelah. Untuk A anggota ataupun orang kata bahagian tubuh rasa lemah. T untuk tutur kata, maksudnya ada masalah sukar untuk bercakap. A adalah panggil 999 lah untuk orang kata rujukan ke hospital ataupun berjumpa dengan doktor. Berapa masa window period yang ada pada mereka untuk mendapat rawatan kalau sebaik-baiknya? Dalam 4 jam? Dalam 4 jam lah selalunya untuk dapat rawatan awal di Jabatan Kecemasan di mana-mana hospital pun lah. Saya difahamkan bahawa kita ada transient ischemic stroke. Betul. Iaitu TIA. Ya. Adakah apa itu TIA itu? TIA itu maksudnya dia mengalami tanda-tanda stroke tapi dalam masa 24 jam. Selepas tu dia punya simptom tu beransur pulih. Dia dah jadi kembali normal macam tu. Maksudnya dia dah ada simptom yang sama macam stroke tapi dalam masa 24 jam sahaja. Sebenarnya stroke ni biasanya tekanan darah yang terlalu tinggi. Ya betul. Kalau terlalu tinggi sangat sampai dinding salur darah tu boleh pecah juga. Itu yang menyebabkan TBI lah kadang-kadang ataupun stroke hemorrhagic. So saya sama-sama lah kita mempunyai masa 4 jam. Dan saya diketahui bahawa hospital stroke berada di Hostel Sultan Aziz Shah di Sedang. Jadi kalau tuan-tuan dan puan mengalami tanda-tanda awal stroke, silalah ke hospital tersebut dan mereka akan aktifkan stroke protokol. Jadi saya rasalah kita jangan bimbang, kita cuba healthy lifestyle. Betul. Jaga tekanan darah, jaga gula, jangan terlalu manis.
Senyum manis tak apa, jangan makan manis sangat. Dan saya nak mengucapkan terima kasih kepada Puan Niza dan juga hero kita, Nazri. Sekarang jemput dia panggil ke sini. Untuk semua pendengar, kita lihat pada kamera. Untuk pendengar, kita ucapkan selamat maju jaya. Kita ucapkan jaga gula, jaga tekanan darah, jangan stres. Terima kasih dan selamat tinggal penonton-penonton setia kami. Thank you.